akhirnya faham kerja suami dia, apa kami redha, saya akan tunggu di sini. Tinggal tu bukan tinggal saat, bukan tinggal sebentar, tapi tinggal tu berbelah-belah tahun. Sebab patah balik mai anak dah mampu bekerja mencari nafkah. Dah besar lah. Dah besar dah. Jadi lama lah kita andaikan berbelah-belah tahun lah. Jadi bila balik ke tengok maha pengasih penyayangnya Tuhan ni, dengan sedikit lintasan di dalam hati isteri dia, mungkinlah kita katakan, Allah sedih, aku kahwin lama tak ada anak, yang ni kahwin-kahwin dapat anak. Nabi Ibrahim pun nampak macam duk bagi fokus ni jaga elok ni anak ni. Kalau kita kata apa, belai lah perut isteri kita ni. Ya, kan? Jadi terasa sikit-sikit. Kemudian dalam perjalanan balik, rupanya sampai di Palestin, isteri dia Siti Sarah pula mengandung. Tengok kerja Tuhan. Di sini Allah takdirkan melalui Siti Hajar, anaknya nama Ismail, melalui Siti Sarah yang kita kata dah berumur, dah tua dah masa tu, dengan anaknya Ishak. Turun daripada Ishak Yaqub, turun daripada Yaqub Yusuf. Itu keturunan di sana. Okey, sini Nabi Ismail, keturunan turun daripada Siti Hajar. Okey, cuba kita tengok sekarang ni dalam keadaan macam ni, dah berbelah-belah tahun pula, barulah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ada macam kita teringat juga tahu isteri kita ada kat sana, dah belah-belah tahun Tuhan tak bagi izin aku balik, apa jadi kat bini aku, apa jadi kat anak aku. Takkan lah kalau kita ada phone zaman lah ni pun, saya ingat habis duit beribu lah kot, dok buat apa video call, miss call, WhatsApp mesti. Tapi tak ada alat-alat macam ni. Percaya pada Tuhan, memang keyakinan memang luar biasa, serah pada Tuhan, tawakal lillahi ta'ala. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, satu ketika Allah yang maha ni ujian untuk para Nabi, dahsyat. Ini yang kata luar biasa Nabi Ibrahim ni, sehingga digelarkan sebagai Abul Anbiya, bapa pada sekalian Nabi dan Rasul. Lalu Allah Ta'ala turunkan burak kenderaan daripada syurga. Nabi Ibrahim naik daripada Palestin, Masjidil Aqsa, dan terus mai ke Mekah dan melihat anak dia di situ beberapa hari, dan kemudian balik ke Palestin. Apabila Nabi Ibrahim mai ke Mekah, lalu 3 hari berturut-turut mimpi untuk menyembelih anaknya, kemudian bagi tahu kepada anaknya, kata aku terpaksa kena menyembelih kamu, apa pandangan kamu? Lalu anak dia kata serahlah pada Tuhan. Tuhan kata sembelih, dan kemudiannya berlakulah peristiwa yang akhirnya digantikan dengan kibas.